Faham? Bukan tak boleh. Kau pula. Ni. Jadi sekarang bidang kerjaya baru aku adalah buat inspection. Satu Malaysia aku pergi boleh pergi, termasuk Sabah Sarawak. Korang bayar je lah berapa. Kan, bayar ikhlas. Kan, inspection motor bayar ikhlas. Kan, pernah dengar tak? Tak pernah. Jadi sekarang bidang kerjaya baru aku adalah buat inspection. Satu Malaysia aku pergi boleh pergi, termasuk Sabah Sarawak. Korang bayar je lah berapa. Kan, bayar ikhlas. Kan, inspection motor bayar ikhlas. Kan, pernah dengar tak? Tak pernah. Tak payah dengar lah. Memang aku tak buat pun, saja gurau je. Tapi tak apa. Ini adalah motor yang kawan aku punya. Diserahkan kunci buat inspection. Saranan daripada rakan-rakan bikers, okay, supaya pakai helmet. Pakai helmet ketika buat ni. Tadi aku pakai helmet kan? Korang nampak kan pakai helmet kan? Dan jangan rembat sembarangan lah. Kat highway jangan lah. Kadang-kadang buat inspection ni hampir dirembat atas highway ni. Nampak? Jangan. Kan? Buat dekat-dekat je. Kan? Tapi ada juga pomen cakap sebenarnya tak payah rembat pun. Pomen tu datang buat inspection, start engine, gerak sikit kan, dalam kawasan perumahan ke ataupun kampung, dia dah tahu dah enjin okey tak okey. Kalau nak lagi okey, senang je. Kalau contoh harga RM25,000, bayar deposit RM3,000, bayar RM20,000 bila motor delivery. Suruh owner dia bawa motor ride. Tapi kena rotate hidup lah. Jadi satu lagi, kalau nak buat inspection kan, kalau tuan dia benar kan buat di atas jalan raya, pastikan rotate hidup. Faham? Bukan tak boleh. Kau pula ni. Korang jangan buat macam ni. Jangan buat inspection macam ni. Kan? Kau senyum apa nak masuk ke? Nak masuk dalam ni? Ada lesen tak ada ni? Kan? Semua sorok muka.